Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu sekalian? Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, sama ada kamu dari kelas 3 Langkawi, 2 Baling, 2 Pendang, malah dari kelas-kelas lain tak kisahlah. Sekiranya cikgu bagi tugasan harian, inilah yang kamu semua perlu lakukan dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Mula-mula, pergilah ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Contohnya, cikgu ambil 3 Langkawi. 3 Langkawi, tugasan bahasa Inggeris hari ini ada di sini, iaitu, ini dia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Latihan PKP PDPR 31 hari bulan Januari 2021 hari Ahad. Contohlah, rujuk buku teks. Jadi di situ ada diberi link atau pautan YouTube untuk membantu mendapatkan panduan bagi kerja khusus atau tugasan untuk hari ini. Contohnya di sini kita lihat, di sini ada dua tugasan di situ. Jadinya kita bolehlah ambil di situ. Jadi kita padam dulu yang ni, tak mau. Jadi kita sentuh dengan lembut. Ya, di situ terus ke pautan, contohnya yang ni. Dah kita selesai ni, kita nak ulang ke berapa kali pun tak kisah. Jadi kita kembali balik ke tadi, ambil pula yang ni, sentuh lagi sekali. Bukan silap yang tu. Sentuh lembut saja. Jadi kita akan dapat yang ni pula. Jadi begitulah. Kemudian kita rujuk di bawah, ada lagi tak? Contohnya YouTube yang ni pula. Ini untuk buku teks. Kita boleh tengok sini. Assalamualaikum and hello everyone. Dah siap? Kita boleh pergi seterusnya di sini pula. Semua itu adalah perkara-perkara yang perlu kita lakukan sebagai latihan tambahan dan sebagainya. Jadi kita scroll, kita buatlah apa yang diperlukan di situ. Sentuh, buat latihan apa-apa yang boleh. Sini semua ada. Jadi kita boleh menyertai apa-apa aktiviti didik edutainment ni, didik libur. Ya, dan kita dah tamat situ, kita pergi lagi. Di bawah sini ada lagi. Activity 3. Listen and write the numbers. Ya, kita ada lagi. Ya, semua tu. Dan habis tu kita buatlah latihan diberikan sebagaimana yang diperuntukkan setiap kali kita buat masuk kelas cikgu. Okey. Jadi duduk, stay home, stay safe, jaga diri, kita jaga kita semua. Okey. Selamat dan jaga diri masing-masing.